Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat menyempurnakan majlis khatam Al-Quran pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeza antara benar dan yang salah. Hadirin sekalian, majlis khatam hari ini bukan tanda kita selesai membaca Al-Quran, tetapi tanda kita mahu terus bersama-sama dengan Al-Quran. Ramadan mengajar kita membaca, tetapi kehidupan selepas Ramadan menuntut kita menghayati dan terus mengamalkannya. Sebagai warga pendidikan, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam tugas kita. Bekerja dengan amanah, mendidik dengan ikhlas dan penuh kasih sayang, dan membuat keputusan yang seadil-adilnya. Semoga Allah menerima sebagai ibadah dan menjadikan kita dalam kalangan ahli Al-Quran yang sentiasa dekat dengan kitabnya. Sekian, salam Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.